Jom Jaman sikit. Hari ni Adik-beradik Jaman nak bawa korang pergi repeat dekat satu restoran yang ada dekat Taman Daya ni, iaitu Golden Pillow. Sebab sekarang ni diorang dah disahkan halal, so boleh makan tanpa was-was. Yang paling special dekat sini mestilah roti Golden Pillow dia. Lembut, gebu, freshly made setiap hari. Tapi yang buat dia unik sebab dalam roti ni ada surprise tau. Korang boleh pilih sama ada nak kari ayam ke, kari kambing ke, ataupun mushroom soup. Bukan tu je, Golden Pillow ni dah dapat macam-macam award. Dan kalau tak sempat ke kedai, boleh je guna delivery apps untuk order. Bila koyak je roti tu, buat panas naik dengan aroma rempah kari yang menggoda. Kari ayam dia pekat, rasa rempah dia padu, cukup masin dan manis. Kalau ambil mushroom soup, rasa dia creamy, lemak and memang comfort food lah. Lepas tu, jangan lupa telan air soya. Rasa dia just nice je, tak terlalu manis. Dan taufufa dia pun lembut. Makan kosong pun sedap. Tapi bila campur dengan gula tu, lagi ngam. Kalau nak tambah air soya atau taufufa, tambah je RM1. Boleh refill unlimited. Dan yang best, kalau nak dapat taufufa atau soya percuma, jangan lupa buat review. Masa Adik Jamal datang hari tu, memang ramai orang. Tapi berbaloi lah tunggu sebab semua hidangan panas-panas keluar. Tapi waiting time tak lama pun. Selain Golden Pillow tu, korang wajib try juga nasi ayam penyet dia. Ayam merangup kat luar, juicy kat dalam. Dan kuih-tiaw dia pun memang cukup rasa dan banyak isi. So, kalau korang nak rasa sendiri kenapa semua orang cakap Golden Pillow ni lain macam sedap dia, korang kena datang tau. Sebab Adik dah kat Jamal approve.